Bila orang tanya CT05 ni apa bang? CT05 ni ialah CTOS. CT05 aka CTOS. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita nak buat satu kelainan sikit. Sebab kadang-kadang ni kita tak nak lah TikTok kacau kita. Tiba-tiba kita punya akaun satu hari nanti dah tak ada. Kita nak macam tu. Sebab kita pun belajar daripada kesilapan. So CT05 masih ada harapan dan masih ada peluang. Tak kisah sangkut tu 1K ke, sangkut 3K ke, sangkut 5K ke, sangkut 30K, masih ada harapan dan peluang. Cuma nak bagi tahu banyak kali, umur 21 hingga 29 tahun tak kisah CT05 tu berapa. Tak kisah 20K ke, 30K ke, 40K ke, on je terus. Kalau umur 30 tahun ke atas tak kisah jumlah yang sangkut, tapi ada had 30,000 ataupun 30K. Yang mana kalau umur 30 tahun ke atas ada CT05 yang lebih 5,000, memang kena bayar deposit 10%. Tapi tak apa, kita ada rebate. Rebate tu boleh cover. Kita tambah sikit, jadikanlah down payment ataupun deposit 10% tadi. Jadi benda tu sangat mudah. Macam mana pun memang kena tanya. Sebab bila dah tanya, barulah kita cuba berkongsi info apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau boleh bagi dokumen dan kita akan proses dulu. So apa-apa pun boleh roger saya, Syam Proton. Assalamualaikum. Nombor wasabi pun ada, terus tekan jadi pertama.